inilah dia hasil tanaman kunyit kita. Kunyit pun dah keluarkan dia punya tunas. Nampak tak? Tu oren-oren tu nampak kunyit dah tu. Okey, dia keluar tunas dah elok dah. Dah naik dah tu. Yang ni kita tanam dah pasu je ya. Bukan tanam atas tanah direct. Dan dia memang boleh tumbuh. Jadi kalau siapa nak tanam kunyit, just basuh bersih-bersih. Lepas tu tanam je. Yang penting macam ni lah. Nampak tak? Dah ada tunas naik tinggi dah. Cantik, elok je tunas dia. Lepas ni dia akan jadi daun. Jadi make sure jangan siram terlebih. Dan baja sikit-sikit. Lepas tu jangan letak dia terlalu direct panas. Sebab daun dia tak tahan. Nanti daun dia akan terbakar kalau direct panas sangat. So ini dah dia kunyitnya. Yang tu nampak tu adalah kesan-kesan kulit telur. Kulit telur ni memang ada dia punya ni lah, zat-zat dia tertentu juga. So kalau kulit telur kat dapur tu, just basuh bersih-bersih telur tu. Lepas tu hancurkan je. Tabur-tabur macam ni. Ya, dah naik pun daun kunyit.